Kadang-kadang mata jadi kelabu. Mata jadi kelabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap daripada sesuatu ada tanda dia. Apa tanda yang berlaku kepada kita itu membawa satu petanda penyakit. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita ni selalu lenguh belakang, lenguh tangan belah kiri. Kadang-kadang rasa kebas tangan, rasa kebas pada kaki, ataupun kita berulang kerap ke bilik air, ya, kita kencing kerap kan. Kadang-kadang mata jadi kelabu. Tuan-tuan, sedar ataupun tidak, itu adalah simptom-simptom kita mempunyai bacaan yang tinggi gula di dalam. Jadi sesuatu perlu kita hindari supaya stop. Bacaan mesti ada, tapi yang kita tak nak tinggi daripada luar kebiasaan dia. Sebab itu, jangan fikir lama-lama tercipta pun kopi ala Kazim. Yang mana kopi ini dalamnya mempunyai kandungan percampuran susu kambing beserta dengan ekstrak pria katak. Diformulasikan, mengurang dan menurunkan bacaan. Jadi, yang dapat membantu kita menangani masalah kencing tadi, masalah gula tadi. Nak bacaan gula yang baik dan kencing terkawal, ini yang dapat membantu, insya-Allah. Tekan butang di bawah sekarang untuk tempahan.